Ni. Kenapa, Pin? Berapa sayang dia? Julai air. Begitu julai air. Cepatnya habis. Dia opek. Kalau korang pernah tengok drama apa tu, kartun, nama dia yang cerita Upin tu, shimi 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 shimi, shimi 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 shimi. Ni dah dia. Ni opek. Yang ni nama anak dia Opik. Hari tu kita orang beli lama dah ni, nak setahun dah. Oh, tahu. Nak kat 2 tahun dah. Yang ni apa ni tahunnya? Tahu. Setahun. Apa tu, ni kita beli ibu dia. Masa tu dia baru melahirkan anak. Dapat apa cuma si Opik ni ni umur dia baru 3 bulan. 3 bulan mudanya. 3 bulan. Nama setahun. Dalam setengah tahun lah macam tu umur dia ni. Nakal ni. Senang je korang bela dia ni. Kalau korang tak nak najis itu bau busuk, korang jangan bagi terlalu banyak sangat protein. Maksudnya jangan bagi macam kuaci, ayam apa semua, jangan bagi sangat lah. Bagi-bagi. Tapi jangan bagi selalu. So bagi buah-buahan, anggur, apple. Dia suka manis-manis juga. Macam timun ni bagusnya sebab dia mengelakkan hidrasi. Sebab dia pun apa tu ada nutrisi dia dengan ada air dia kan. Kan Opek kan? Opek? Opek? Kan? Tapi kuku dia memang kena buang ni. Kaki dia macam ayam kan? Opek. Ya nak? Kamera. Opek. Oh, no. Makan. Tua dah ni. Tu dah ni. Tahu. Kita nak cek pasangan lagi lah. Buat video makan. Opek makan, Opek. Sugar glider ni, dia orang tak boleh cakap kuat-kuat sangat tau. So dia sangat sensitif. Dia cakap kena cakap elok je, baik-baik je. Kalau tidak nanti dia jadi agresif. Lama-lama nanti dia kenal lah tuan dia. Kan Opek kan? Opek. Sebab dia telinga dia mendengar, tahu tak? Opek. Makan nak makan? Jangan gaduh-gaduh bergebuk makanan korang ni. Sedapnya Opek makan. Opek makan timun, Opek. Opek makan timun, Opek. Opek. No. Nak diganggu orang ada. Opek, sini. Dia cakap kalau nak tahu jantan atau betina, yalah, melainkan apa selain daripada tengok dia punya anu,
Kau boleh tengok atas kepala dia. Atas kepala dia ni nampak tak line ni straight kan? Line ni straight kan? Line dia straight ni betina. Kalau jantan dia berpecah. Line tu ada double kat atas tu. Boleh nampak. Bodoh kau. Lepas tu yang ni pula opik ni Tina. Korang pun dah tengok kan saya punya Binat Story. So jangan lupa support, komen, like, share dan jangan lupa subscribe. Okay, saya perlukan support daripada korang. So bila korang support saya lagi semangat untuk buat video-video yang lain dan menghiburkan korang sambil dengan mengomel kan. Petang-petang tu boleh tengok video ni dekat TV ke. Alright. Okay, teruskan support saya punya channel Aiman Aziz Channel. Alright, guys. Jempita gembira, Super Eman Family.